Kalau Navy betul ke susah? Untuk kemasukan tentera, darat ke laut, udara semua susah. Cuma yang selain daripada darat tu dia lagi susah lah. Sebab dia punya kuota tu tak banyak berbanding dengan darat. Darat ni dia punya kuota lebih. Tapi untuk Navy dengan Air Force, kuota dia sikit. So dia lagi strict lah pemilihan dia tu. Kalau angin pasang tu dah sembuh, tapi kalau training apa efek dia? Kalau dah ada angin pasang, lepas tu buat latihan tentera, boleh jadi balik angin pasang tu. Sebab angin pasang ni dia punya pembedahan dia kita letak mesh tau. Macam penapis tu kita letak. So ni usus yang tersangkut ke atas tu. Lepas tu kita tak mesh. Kalau dia tak ada mesh tu dia akan turun ke bawah. So bila training yang berat, mesh tu boleh bocor dan jadi balik angin pasang. So sebab itulah yang ada kes angin pasang tak lepas untuk masuk tentera. Sebab dia ada masalah untuk datang semula angin pasang tu. So angin pasang ni macam mana? Kita boleh nampak ada bengkak dekat kawasan groin area ataupun dekat celah paha. Kita boleh nampak bengkak. Untuk lelaki kalau tengok kantung telur dia akan bengkak. So, bila masa dia baring tu dia akan nampak surut. So itulah angin pasang tu. Dan kenapa kalau ada keloid susah nak dapat masuk askar? Keloid ni kalau dekat kawasan sendi dia boleh menyebabkan masalah nak bengkokkan kawasan-kawasan yang bersendi itulah. So bila sendi tu dia ada keloid, dia nak bengkok tu akan sakit. So bila buat push up semua tu dia akan ada masalah, akan sakit. So bila dia sakit berterusan dia tak dapat nak habiskan latihan. Sebab itulah keloid ni tak lepas lah untuk masuk tentera.